Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk guru-guru bolehlah masuk ke Google Edu Certification yang telah saya tag lah dalam ni, saya pin dah sini. Jadi bila kita masuk saja dan kita login ke dalam Google Edu Certification, ini adalah laman utama. Di sini ada dua yang boleh cikgu belajar. Sini start learning dan sini terus register for exam. Continue je lah. Okay, dalam Google AI Educator Series ni, cikgu boleh start learning. Dan di sini ada banyak lama-lama yang boleh cikgu tonton video dan in your page, ya. Ada banyak page kat sini ni, pedagogical application. Ada banyak ruang-ruang untuk cikgu buat self learning. Okey, di sini juga ada Gemini, Netbook, LM, Canvas, Create Image. Ya, di sini ada banyak yang boleh cikgu explore lah, ya. Okey, kalau nak ambil exam, terus kepada register for exam. Ya, boleh register di sini, boleh register, masih lagi boleh register. Bayaran saya belum pasti sebab mungkin kena bayaran sebab apa, dah habis dah kan, sampai bulan Jun saja. Tapi cikgu boleh cubalah. Kalau percuma, masih boleh teruskan untuk percuma. Kalau berbayar, cikgu kena bayarlah, ya. Okey, ini untuk result, ya. Ni saya dah ada ambil ketiga-tiga ni. Boleh juga kita register exam yang lain sampai kepada Gemini Faculty, University Student dan sebagainya. Untuk ruangan yang terbaru, ada link baru kat sini, Google AI Educator Series. Boleh belajar AI di sini, ya. Wah, ini adalah satu link barulah, ya. Tab baru yang mana cikgu boleh belajar dari sini dan earn your badge. Okey, itu saja. Marilah cubalah cikgu, ya, boleh belajar dari sini. Bye. Jumpa lagi.